Eh, lah, awak lagi. Ustaz, macam mana kita nak tahu gaji kita tu berkat ke tak? Sebab kawan saya tu scammer. Ini scammer, sah-sah awal-awal lagi dah tak berkat makan rezeki haram. Ni nak cerita ni. Kerja itu satu ibadah. Ada hari kita kerja. Ada hari kadang-kadang kita rehat. Raya ni kalau ikutkan, satu hari saja. Hari yang dikatakan hari Yaum Aidil Fitri, satu hari. Bila kita cerita bab kerja, kita kena ingat kerja pun macam ibadah. Dia ada nilai ibadah di sisi Allah. Kerana ibadah tu dia ada banyak jenis. Ada ibadah khususiyah, ada ibadah umumiyah, ada ibadah khusus yang mana ibadah yang melibatkan mahdoh, contohnya solat, zakat, baca Quran, zikir. Itu ibadah. Tapi ada ibadah yang umum, yang mana contohnya cari rezeki. Sebab Allah suruh kita cari rezeki, nak bantu orang lain. Nabi suka orang macam ni. Nabi tak suka kita menganggur. Sebab itu hari ni kita kerja cari rezeki yang halal, yang berkat, bukan cari rezeki haram. Kerana Allah suruh cari rezeki. Maryam yang Allah bagi kepada dia anak tu, dia tak minta pun Allah bagi anak. Dia duduk waktu kecil-kecil, Allah bagi makan waktu kecil. Dia pun bila besar dia nak makan, Allah kata wa huzzi ilaiki bijiz'atin nakhlati tusaqit 'alayka rutban janiyah. Kena goyang pokok kurma. Kalau ikut logik, goyang pokok kurma, buah kurma tak jatuh. Tapi kalau you nak makan, you kena usaha. Sebab kerja itu satu ibadah.